Alright, Tempenay, tadi sepanjang perjalanan saya daripada di sini, saya pergi jumpa owner di Locong Park. Okay, lepas tu saya pusing, saya naik terus pergi Lumat. Nampak saya punya kawasan rumah, saya patah balik sofa. Okay, tak ada masalah. Cuma dia pun sendiri cakap, despite dia ni memang bunyi. Okay, jadi dia owner kan anu. Lepas tu yang check engine keluar tu, saya sudah beritahu owner apa yang harus dibuat. Okay, so aircon semua sejuk, tak ada masalah. Okay, nanti tengok saya bagi dia statement hari berapa dia mau ambil. Itulah peluang sama dia. So kita fokus pasal Viva nanti. Okay, so okay lah, so far tidak ada masalah lah. Jalan pun jiking tadi. Cuma dia punya masalah ni gearbox. Dia tidak lawan yang macam merah tu. Kalau merah tu kalau kau jalan, gini. Kalau ni gearbox dia ni kena servis. Ini gearbox. Dia kena servis gearbox. Dia tidak lawan yang warna merah tu. Okay, ini masalahnya gearbox mesti mau servis. Okay, pada Tempenay, saya terus lanjutkan tugas saya. Kita pergi Viva lagi sekarang. Oke, Tempenay.